Liverpool akhirnya dapat Araujo, tapi kenapa Barcelona sanggup lepaskan dia? Bayangkan Liverpool masuk ke musim baru dengan satu masalah yang sebenarnya sudah kita nampak sejak beberapa minggu lalu. Dengan Virgil van Dijk yang baru nak masuk dalam tim, Joe Gomez pula cedera, Giovanni Leoni masih belum pulih sepenuhnya daripada kecederaan serius, Jeremy Jacquet pula belum sempat membuat penampilan dalam pramusim, dan Ibrahima Konate sudah meninggalkan Liverpool secara percuma untuk menyertai Real Madrid. Dalam keadaan seperti ini, Andoni Iraola terpaksa melihat pemain-pemain muda untuk mengisi posisi yang sepatutnya menjadi milik pemain senior. Malah dalam jelajah Amerika baru-baru ini, Liverpool terpaksa menggunakan Luke Chambers sebagai centre back, manakala pemain remaja seperti Afenyayi Nyukwe dan Mortala Ndiaye turut diberikan tanggungjawab besar. Dan Iraola sendiri sudah mengakui bahawa skuad Liverpool ketika ini terlalu nipis di bahagian pertahanan. Tetapi hari ini, Liverpool akhirnya bertindak, dan bukan dengan mendapatkan centre back yang biasa-biasa, Liverpool kini dijangka membawa masuk Ronald Araujo dari Barcelona dengan status pinjaman selama satu musim. Ya, Ronald Araujo, pemain yang sudah membuat 213 penampilan untuk pasukan utama Barcelona, pemain antarabangsa Uruguay, pemain yang pernah menjadi antara centre back penting di Camp Nou, dan paling menarik, Liverpool bukan sekadar mendapatkan dia untuk mengisi bangku simpanan. Kalau semuanya berjalan seperti yang dirancang, Araujo akan terbang untuk menjalani pemeriksaan perubatan pada hari Ahad, dan perjanjian ini turut mempunyai option untuk Liverpool membeli Araujo secara kekal. Tetapi persoalannya sekarang bukan sekadar adakah Araujo bagus. Persoalan yang jauh lebih menarik ialah kenapa Barcelona sanggup melepaskan pemain seperti Araujo, dan kenapa Liverpool memilih untuk mengambilnya sekarang. Sebab kalau kita tengok keadaan Liverpool ketika ini, transfer ini sebenarnya sangat masuk akal. Liverpool memang sudah terlalu nipis. Kita kena faham satu perkara terlebih dahulu. Liverpool bukan mendapatkan Araujo kerana mereka tiba-tiba teringin menambah seorang centre back. Liverpool mendapatkan Araujo kerana keadaan memaksa mereka. Sebelum ini, mungkin ada peminat yang beranggapan Liverpool masih mempunyai cukup pilihan di bahagian pertahanan. Tetapi satu demi satu masalah muncul. Konate sudah meninggalkan Anfield. Gomez mengalami kecederaan otot dalam pramusim. Leoni masih dalam proses pemulihan. Jacquet pula belum benar-benar bersedia untuk membantu pasukan selepas mengalami kecederaan bahu yang serius dan kemudian mengalami satu lagi masalah kecil. Dan pada masa yang sama, Virgil van Dijk belum bersama pasukan. Jadi bayangkan situasi Iraola. Anda seorang pengurus baru, musim pertama anda di Liverpool, dan sebelum musim Premier League bermula, anda kehilangan hampir semua pilihan centre back senior anda kecuali seorang. Sebab itu, Iraola sebelum ini mengakui bahawa Liverpool memerlukan pemain tambahan, dan sekarang Liverpool memberikan jawapan Ronald Araujo. Tapi Araujo bukan sekadar backup. Ini perkara yang saya rasa sangat penting. Kalau Liverpool hanya mahukan seorang pemain untuk duduk di bangku simpanan sementara menunggu pemain lain pulih, mereka tidak semestinya memerlukan Araujo. Tetapi Araujo memberikan sesuatu yang lebih. Dia sudah berusia 27 tahun. Dia mempunyai pengalaman bermain di tahap tertinggi. Dia sudah bermain bertahun-tahun bersama Barcelona, dan dia juga merupakan pemain antarabangsa Uruguay. Jadi Liverpool bukan mendapatkan seorang pemain muda yang perlu menyesuaikan diri dulu dengan bola sepak tahap tertinggi. Mereka mendapatkan pemain yang sudah tahu bagaimana rasanya bermain dalam tekanan. Camp Nou, Champions League, perlawanan antarabangsa, perlawanan besar, dan yang paling penting, Araujo juga mempunyai flexibility. Posisi utamanya ialah centre back, tetapi dia boleh memberikan cover di sebelah kanan, dan ini sangat penting untuk Liverpool sekarang sebab Conor Bradley mengalami kecederaan lutut yang dijangka membuatkan dia terlepas beberapa bulan pertama musim 26-27. Sementara itu, Jeremy Frimpong juga mempunyai masalah kecederaan. Jadi apabila Liverpool membawa masuk Araujo, mereka sebenarnya mendapat dua penyelesaian dalam seorang pemain. Centre back boleh, cover right back boleh, pengalaman ada, fizikal pun ada, pengalaman Champions League pun ada. Dan inilah sebab mengapa transfer ini menjadi sangat menarik. Tapi kenapa Barcelona lepaskan Araujo? Sekarang kita masuk kepada bahagian paling menarik. Sebab kalau Araujo masih dianggap pemain penting Barcelona, kenapa mereka benarkan dia pergi? Menurut laporan yang kita lihat hari ini, situasinya sebenarnya agak mengejutkan. Araujo sendiri sebelum Piala Dunia tidak terfikir untuk meninggalkan Barcelona. Malah
Dia mahu menjadikan musim ini sebagai peluang untuk kembali menjadi pemain penting di bawah Hansi Flick. Dia percaya dirinya masih boleh memainkan peranan besar. Tetapi kemudian berlaku satu pertemuan antara Araujo dan Flick. Dan daripada pertemuan itu, Araujo mendapat satu mesej yang sangat jelas. Flick masih merancang untuk menggunakan Araujo, tetapi bukan sebagai pemain utama. Flick mahu meneruskan sistem pertahanan yang sama seperti musim lalu dan Araujo masih akan mendapat minit permainan, tetapi dia tidak dijangka menjadi salah satu tonggak utama pertahanan Barcelona. Bagi pemain seperti Araujo, itu sudah cukup untuk mengubah keadaan. Liverpool muncul pada waktu yang tepat dan apa yang lebih menarik ialah semuanya berlaku dengan sangat pantas. Menurut laporan, hanya dalam tempoh sekitar 2 hari, situasi itu berubah daripada kemungkinan kepada hampir menjadi kenyataan. Liverpool bersetuju untuk menanggung gaji Araujo. Ejen pemain itu pula bertemu dengan Sporting Director Barcelona Deco dan sekarang Araujo dijangka datang ke Liverpool untuk menjalani pemeriksaan perubatan. Jadi ini bukan cerita Liverpool mengejar Araujo selama berbulan-bulan. Ini nampaknya lebih kepada peluang yang muncul secara tiba-tiba dan Liverpool terus menyambarnya. Dan ini sebenarnya menjelaskan kenapa loan lebih masuk akal. Sekarang kita sampai kepada struktur transfer. Liverpool mendapatkan Araujo secara pinjaman untuk 1 musim, tetapi terdapat option untuk membeli secara kekal. Dan bagi Liverpool, ini sangat menarik sebab mereka tidak perlu terus membuat komitmen jangka panjang sebelum melihat bagaimana Araujo menyesuaikan diri dengan sistem Iraola. Bayangkan Araujo datang, dia bermain sepanjang musim. Liverpool boleh menilai prestasinya. Mereka boleh lihat bagaimana dia bekerjasama dengan Van Dijk. Mereka boleh lihat bagaimana dia bermain dalam sistem Iraola. Mereka boleh lihat bagaimana keadaan Leoni, Jacket dan Gomez apabila semuanya kembali sihat. Dan selepas itu, Liverpool mempunyai pilihan untuk membuat keputusan, kekalkan atau pulangkan ke Barcelona. Ini memberi Iraola ruang untuk bernafas dan dalam keadaan pertahanan Liverpool sekarang, ruang untuk bernafas itu sangat penting. Araujo boleh ubah perancangan Iraola. Sebelum ini, Iraola mungkin terpaksa memikirkan bagaimana hendak bertahan dengan sumber yang sangat terhad. Tetapi Araujo memberikan dia lebih banyak pilihan. Bayangkan satu situasi, Van Dijk kembali, Araujo ada, Gomez dah pulih, Jacket kembali, Leoni pula akhirnya pulih sepenuhnya. Tiba-tiba kedalaman skuad Liverpool, kedalaman centre back Liverpool kelihatan jauh lebih sihat. Dan yang menariknya, Araujo bukan pemain yang datang untuk menghalang perkembangan pemain muda selama-lamanya. Leoni masih boleh berkembang, Jacket masih boleh berkembang, tetapi sekarang mereka tidak perlu dipaksa untuk ke dalam pasukan sebelum mereka benar-benar bersedia. Itu sangat penting sebab Liverpool mempunyai 2 pemain muda yang mereka percaya mempunyai masa depan besar, tetapi masa depan tidak semestinya perlu berlaku sekarang. Kadang-kadang pemain muda memerlukan masa dan Araujo boleh menjadi jambatan antara sekarang dan masa depan. Tapi ada satu perkara yang saya rasa fans Liverpool perlu perhatikan. Araujo bukan datang ke Liverpool dengan keadaan yang sempurna. Dia sendiri melalui tahun yang agak sukar di Barcelona. Dia pernah mengambil cuti daripada pasukan dan diberikan indefinite leave selepas meminta tempoh untuk berundur. Dia kemudian kembali pada penghujung Januari. Jadi dari sudut peribadi dan bola sepak, ini bukan sekadar transfer seorang pemain yang tidak mempunyai sebarang masalah. Araujo juga perlu mencari semula momentum. Dan mungkin Liverpool sebenarnya boleh menjadi tempat yang sesuai untuk dia melakukannya. Sebab di Barcelona, dia diberitahu bahawa dia bukan pilihan utama. Di Liverpool, keadaannya berbeza. Liverpool sedang kekurangan pemain. Iraola memerlukan pemain pertahanan dan Araujo datang dengan peluang untuk membuktikan bahawa dia masih layak berada di tahap tertinggi. Ini boleh menjadi situasi win-win. Liverpool mendapat pemain berpengalaman, Araujo mendapat peluang bermain, Barcelona pula mengurangkan beban gaji dan membuka ruang dalam skuad. Tetapi ada satu persoalan besar untuk Barcelona. Barcelona sekarang pula ada masalah baru. Araujo pergi, Liverpool untung, tetapi Barcelona, mereka sekarang kehilangan seorang lagi pemain di posisi centre back. Dan ini menarik kerana menurut laporan, Barcelona sebelum ini memang tidak terlalu agresif untuk mendapatkan centre back baru. Tetapi apabila Araujo keluar, rancangan itu boleh berubah.
Deco sekarang mungkin perlu kembali ke pasaran transfer. Jadi satu keputusan Barcelona untuk membenarkan Araujo ke Liverpool boleh mencetuskan kesan domino. Barcelona perlu mencari pengganti. Liverpool pula tiba-tiba mendapat pemain berpengalaman dan Araujo sendiri mendapat peluang untuk membuktikan sesuatu. Jadi apa maksud transfer ini untuk Liverpool? Pada pandangan saya, ini bukan transfer yang perlu dinilai hanya berdasarkan nama Ronald Araujo. Ia perlu dinilai berdasarkan timing. Liverpool kehilangan Konate, Bradley cedera, Gomez cedera, Leoni masih belum pulih, Jacket belum bersedia sepenuhnya, Van Dijk baru je kembali dan Iraola sendiri sudah mengakui bahawa skuadnya terlalu nipis. Dalam situasi seperti ini, mendapatkan Araujo bukan lagi kemewahan, ia menjadi satu keperluan. Jadi apa pendapat anda tentang kemasukan Araujo ke Liverpool? Pada saya, dari sudut kemampuan pemain itu sendiri, tiada masalah. Ia adalah seorang pemain yang sangat bagus untuk kita ada. Tetapi, satu perkara yang agak merisaukan tentang rekod kecederaan pemain ini. Sila komen di bawah pendapat anda. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. You will never walk alone.